assembly. Let's go for production. September. Bunyi apa tu? Hei, apa bising-bising ni? Ini bukan bising. Ini irama muzik. Kita orang kan penghibur jalanan. Kami adalah Baskar Kampung Durian. Hah? Kelakarlah korang. Siapa yang ajar guna barang-barang ni? Kak Ros. Baiklah, teruskan. Semoga berjaya. Jom. Ai, kenapa dah senyap? Macam mana? Banyak dapat? Sikit sangat. Penatnya banyak. Tak ada orang. Sebab tu penting untuk pilih lokasi yang sesuai. Lokasi macam mana yang sesuai? Lokasi yang ramai orang, tapi tidak mengganggu sekeliling dengan bunyi bising. 2-3 kuih putu. Adakah tempat macam itu? Ada? Mail mesti tahu. Tahu. Apa sal mengeluh? Duit kutipan tak cukup nak beli kita. Nak buat apa? Kita orang nak jadi penghibur jalanan. Korang bukannya pada main. Kita orang boleh belajar dengan Abang Is. Bagus cucu opa. Semangat tidak berputus asa itulah yang boleh membuahkan hasil. Betul.